أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merapat kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk dapat hidup di atas muka dunia ini dengan dapat melaksanakan ibadah, kebaikan, mudah-mudahan segala amal kebaikan dan amal ibadah yang dilaksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk kalangan hamba yang bersyukur kepada Allah taala. Dengan syukur itu ditambahkan lagi nikmat yang lain. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi kuliah Dewi Mingguan kita di Masjid Sungai Buaya. Surah baru dah. Iaitulah sambungan daripada kitab Majmu' Salasah Rasail. Salasah Rasail pada muka surat yang ke-13. Itu dah. Yang ke-12. 10. Muka surat yang ke-10. 10. Iaitulah setengah daripada sifat-sifat yang wajib diyakini serta diimani, diketahui oleh tiap-tiap mukallaf yang bersangkut paut dengan Nabi Rasul, dengan segala para Rasul alaihi salatu wassalam. Maka salah satu sifat yang kedua daripada 4 sifat yang pasti, yang mesti, yang wajib, tak terima tidak perkara tu, maka terima balik ia, iaitulah wajib bagi Rasul itu bersifat dengan sifat amanah. Bersifat dengan sifat amanah. Kerana amanah ni adalah satu sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pun amanah ada pada para Rasul tu wajib, mesti. Tak boleh kita kata Rasul ni manusia macam kita juga. Takkan amanah kita kadang-kadang kita amanah dah tak. Kita ada pun Rasul, maka mesti dia bersifat amanah. Dan bersifat dengan amanah ni bukan waktu ketika dilantik menjadi Rasul, bahkan sebelum dilantik Rasul pun Nabi, segala Rasul sudah amanah. Sudah beramanah. Apa tu amanah? Yang kedua adalah amanah. Arti amanah ialah kepercayaan. Orang boleh percaya. Kepercayaan. Lawangnya ialah khianat. Khianat. Dan mustahil khianat, yakni tak boleh terima pada akal kita. Kata Nabi kita tu, mana akal kita tidak boleh terima kata ada pada Nabi tu khianat. Kalau terima kata ada pada Nabi, maka terima kata Nabi tu bersifat dengan kepercayaan. Ni mana khianat dengan amanah ni dua perkara berlawanan. Bila kata percaya, maka dia ni bukan khianat. Kalau dia ni jenis khianat, orang tak punya orang amanah. Orang tak percaya, tak boleh diberi kepercayaan. Dan bermula dari kepercayaan
percayaannya itu, maka kerana bahawasanya jikalau fardu takdir, jikalau fardu takdir kata khianat mereka itu sekalian Rasul. Lagu mana khianat ni? Dengan mengerjakan yang haram. Benda haram. Ma la yatimu, mana? Ma yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala di atas meninggalkannya. Wa yu'aqabu ala fi'lu, dan diberikan berdosa di atas melaksanakan dia. Tu benda haram. Yakni khianat iaitulah dengan mengerjakan yang haram ataupun yang makruh, nescaya bertukar oleh yang haram atau makruh itu jadi ta'at. Tak boleh. Sebab Nabi ni dia tidak mustahil Nabi khianat. Nabi dia tidak buat perkara haram. Kalau Tuhan kata benda haram, maka dia tidak buat. Hatta benda makruh pun tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tak makan petai. Nabi tak makan bawang. Benda-benda makruh. Apalagi benda haram, Nabi pun tak buat. Bahkan kalau sekiranya ada perkara Nabi buat. Contoh berlaku waktu Nabi kecil belum berdiri. Tapi perbuatan tu kerana nak mengajar kepada umat, kalau dalam keadaan darurah, perkara tu tidak jadi makruh. Tu darurah. Tu. Nak mengajar bukan kerana satu ayat itu menjadi satu amalan. Kalau nampak perkara tu perkara yang makruh, tapi benda tu sekadar untuk mengajar. Mengajar tentang perbuatan tersebut kalau tidak menjadi makruh apabila keadaan darurah. Dan lagi pula Nabi tak pernah sekali mengajarkan benda yang haram atau benda makruh. Kalau fardu taklid Nabi buat benda haram. Contoh Nabi ni fardu taklid, Nabi curi. Ataupun Nabi ni mana kata scammer contohnya tau. Contohnya. Maka setelah tentulah katanya scammer tu jadi ta'at. Kata mu tipu orang dapat pahala ni. Sebab apa Nabi buat? Tu. Maka benda haram ni Nabi tak buat dia dulu. Sebab orang panggil orang yang tak ada amanah, mana iaitu orang yang tidak melaksanakan atas perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan suruhan Tuhan. Itu panggil orang yang tidak ada amanah. Dan kita sendiri pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melentang amanah. Seperti Allah Ta'ala menyebut inna aradna al-amanah was-samawati wal-ard, bahawa dalam waktu ketika bahawa pernah aku melentangkan kepada segala langit dan bumi satu amanah. Nak terima dak amanah daripada Tuhan ni. Maka langit dan bumi wal jibal dan bukit, dia tak mahu terima amanah. Tak sanggup Tuhan nak terima amanah. Tapi manusia dia ambil amanah tersebut. Amanah dia nak patuh segala perintah Tuhan, nak meninggalkan larangan Allah Ta'ala amanah. Sebab tu bila kita ni amanah, maka kita wajib kena melaksanakan amanah tersebut. Sebab amanah ni perlu kita kena pelihara dan kena jaga. Kerana amanah yang kita pegang itu akan disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat. Disoal? Tak? Dulu aku ibadat apa tak buat. Kerana semua tu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas amanah yang pernah kita pikul dulu. Di atas dunia. Sedangkan kita pernah berjanji Tuhan, alastu bi rabbikum qalu bala, adakah aku ni Tuhan kamu? Sekalian jin, sekalian manusia, Yahudi, Kristian, Nasara semua waktu sebelum jadi makhluk, jadi ada jasa atas dunia ni, dak qalu bala syahidna, kamu ni ialah Tuhan kami. Bila Allah Ta'ala lahirnya atas dunia nak tengok betul dak ni cari Tuhan ni. Tu maka sebab kita ni satu amanah yang diberi tanggungjawab oleh Allah Ta'ala yang patut kita laksanakan. Tu. Bukan kata duduk atas dunia ni duduk saja dah apa, duduk relax dah, ada benda. Dah atas dunia ni kerja. Sebab tu Nabi kata bahawa ad-dunya mazra'atul minal akhirah. Dunia bukan tempat rehat. Dunia tu bukan tempat relax dah. Dunia ni tempat kerja, Nabi kata. Kerja untuk benda. Kerja mazra'atul akhirah, untuk mendapat ganjaran di akhirat. Kalau atas dunia tak kerja,
akhirat esok menyesal tidak ada kesudahan. Dan tambah pula kerja hak benda sia-sia, benda hak arang lagi lah. Maka sebab tu Nabi ni wajib dan mesti bersifat dengan sifat amanah. Bukan jenis orang khianat. Dan demikian itu mustahil kerana bahawa Allah Ta'ala telah menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu pada segala perkataan mereka dan pada segala perbuatan mereka, dan tiada menyuruh Allah Ta'ala akan kita dengan yang haram dan dengan yang makruh. Wallahu a'lam. Jadi mana kata kalau kata Nabi amanah sedangkan apa wajib mesti Nabi amanah kerana kita disuruh oleh Allah Taala mana ikut akan segala nabi. So kita ikut. Qul in tuhibbunallah fattabi'uni yahibbukumullah. Mana kata apa yang disuruh oleh Allah Taala maka hendaklah kamu lakukan. Dan apa yang Nabi tegur maka hendak kamu tinggalkan. Nabi tegur hendaklah kamu tinggalkan. Tegur mana? Tegur larangan. Tegur yang betul haram atau makruh. Tu. Maka ni Nabi Allah Ta'ala suruh kita ikut segala nabi. Maka dengan dalil tersebut, yakinlah pada hati kita segala rasul start daripada Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bersifat dengan sifat amanah, kepercayaan. Dan seterusnya yang ketiga daripada 4 sifat yang wajib diyakini serta diketahui bahawa sesungguhnya sifat yang ketiga ialah sifat tablighun. Sifat tabligh. Maka ada pun sifat tabligh. Apa dia tabligh? Artinya tabligh itu ialah menyampaikan. Iaitulah tabligh ni apa dia? Ialah menyampaikan barang yang disuruh sampai kepada makhluk. Sebagaimana yang termaklum bahawa tugas utama para rasul apa dia? Ialah menyampaikan. Sebab tu rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan kepada kamu. Arsalna utuskan kepada wa ma arsalna ka illa rahmatan lil malaikat, rahmat bagi sekalian alam. Maka makna daripada rasul itu orang panggil utusan. Macam utusan raja. Mohon raja baru ni. Tengok TV negara raja bila. Selasa ke Isnin tu raja tak, bukan raja tu. Dia panggil orang suruhan raja. Utusan, perutusan. Tapi kalau perutusan tu tak betul, orang kata bukan perutusan tak pakai, raja tak pakai. Tak pakai raja ni. Pelawak dah ada orang sedek raya ni. Contohnya lah. Maka begitulah kata Nabi ni lah perutusan yang menyampaikan akan segala risalah yang disuruh sampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian makhluk. Sebab tu kata wajib bagi rasul iaitu menyampaikan. Maka menyampaikan barang disuruh sampai kepada makhluk, lawan tabligh ialah al-kitmanun. Kitman. Apa dia? Ialah menyembunyikan. Tuhan siapa ayat kata nak semayang tu wajib, Nabi senyap, nak kata nak kabur lah. Nabi kabur, sebab tu siapanya semayang pas kita ni. Jadi wajib semayang. Kalau Nabi tu tunjukkan jenis daripada orang yang tabligh sampai. Boleh peristiwa Isra' Mi'raj. Tak naik langit tu, senyap lah. Kabur senyap. Tapi wajib menyampai. Sehingga kan wajib menyampai Nabi ni, waktu ketika mana Rasulullah turun pada Isra' wal Mi'raj. Yang pertama sekali mari Rasulullah apa dia? Abu Jahal. Abu Jahal. Mari kata Muhammad warna nampak gelisah sangat. Gelisah sangat pergi mari macam dak kena ni. Dia kata malang lagu mana berita malang. Dia kata malang lagi Isra' daripada Mekah ke Madinah. Nabi kata tak ambuh cerita. Takut jadi kau lain orang hak mana dak berahidah kita contoh kita. Tak berahidah.
Kalau dia cerita kau dah wahyu, benda pelik pula. Oh, kata sesat dah ni. Tapi nak tamu kena cerita. Sebab tu, kerana itu adalah arahan ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala. Kalau kena kita gitu, orang dak tegur 2-3 hari, seorang pakai seorang lari, bakal itu ya. Tak, lagi mari pula kabur seorang, duk baik-baik jadi sengang, baik senyap, tak apa sekali. Tapi Nabi dak, orang nak lari ke, orang nak kata apa kata. Tak, kenapa? Kerana tu adalah utusan daripada Allah Ta'ala. Cerita juga. Tu. Maka lalu katanya, maka mustahil menyembunyikannya. Dan wajib menyampaikan akan suruhan Allah Ta'ala. Lalu mereka menjalankan tugas itu dengan penuh dedikasi dan ketabahan hati tanpa mempedulikan sebarang halangan dok kiri. Walaupun apa akan diperli, walaupun apa akan mana kata orang buli, tu. Penduduk Arab kurahkan bulimu ya Muhammad, kamu kabur benda ni. Tetap Islam. Asal dulu dakwah dalam keadaan sembunyi, senyap-senyap. Apabila sampainya ayat Quran, maka Nabi terpaksa menyampaikan dengan terang benderang. Tu. Maka nak tambah, terpaksa kena kabur. Maka sebab tu Nabi tak peduli. Sebarang halangan dan ancaman dari orang yang menentangnya. Siapa dia? Kafir Quraisy. Menentang dia. Dulu zaman Rasulullah bukannya ramai Islam. Orang je. Ramai kita hari ni Islam ramai. Zaman Rasulullah sikit, tapi kerana itu adalah amanah daripada Allah, maka Nabi sabar kot. Tak kira ancaman nak kajian jani. Kerana dia memikul amanah daripada Allah Ta'ala. Menyampaikan. Dan lagi pula dia kata, maka kerana semua dalil. Bermula dalil menyampaikan itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada menyampai oleh mereka itu Rasul, akan seruan Allah Ta'ala, akan perkara barang yang disuruh sampai kepada segala makhluk, nescaya adalah mereka itu dikatakan khianat dengan mengerjakan yang haram kerana tiada mengikut akan suruhan Allah Ta'ala. Dan tiada pula bersifat mereka itu dengan amanah, dan demikian itu pula tidak bersifat dengan amanah, tidak bersifat dengan sifat tabligh. Semua tu adalah perkara yang mustahil, tak boleh terima pada akal fikiran kita. Dan jika tiada menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan hukum itu kepada segala makhluk, maka Nabi saja bukan Rasul. Tapi kalau sekiranya mereka mendapat wahyu daripada Tuhan, dapat wahyu, tapi tidak disuruh menyampai hukum itu kepada makhluk, hanya siapa untuk dia beramal untuk diri je, maka orang panggil itu tu bukan Rasul, orang panggil Nabi. Tu perbezaan Nabi. Nabi Allah Ta'ala sampai wahyu, utusan dari Tuhan, tapi untuk diri dia saja. Tak wajib dia sesebah orang. Tapi ada pun Rasul, maka wajib dia mesti menyampaikan apa barang yang disuruh sampai kepada makhluk. Tu. Dan lagi pula dia kata, diwajibkan pada hukum syarak. Kerana makna Rasul itu Nabi yang diwahyukan kepadanya hukum syarak dan suruh menyampaikan dia kepada segala makhluk, dan pada hal sudah disampaikan oleh mereka itu yang jadi pesuruh itu kepada segala makhluk. Sebab apa? Kerana Nabi suruh ikut. Ikut Nabi ni ikut mana? Ikut segala gerak-geri percakapan Rasulullah, segala perbuatan yang disana Rasulullah, suruh ikut belaka. Suruh ikut belaka. Yang termasuk pada hukum syarak. Tu. Kadang ada perkara yang dikhususkan kepada Nabi yang tak wajib kita ikut. Seperti Nabi berkahwin lebih daripada 4. Tu khususiah kepada Rasulullah. Ada pun kita
Nah, tak lebih daripada tu. Nah. Dan lagi pula dia kata, dan segala makhluk padahal sudah disampaikan oleh mereka itu yang jadi petunjuk itu kepada segala makhluk. Wallahu a'lam. Jadi semua hukum-hukum ni lekat dah lah. Nah, sebab itulah bila waktu Nabi wafat, nak hampir wafat, apabila Islam ni telah menang dah. Nah, Islam telah habis dah. Menang dah, maka ayat yang terakhir diturun oleh Allah Taala pada Rasul mana? Iaitulah akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, wa raditu lakum al-Islam madina. Gitulah ayat dia tu. Ya. Iaitulah bahawa sesungguhnya kami telah menyempurnakan agama kamu. Nah, dan bahawa ini telah sempurnalah sekalian agama bagi kamu. Nah, maka bila ayat tersebut, Nabi pun sahabat dia kata bahawa Islam ni cukup habis dah. Sempurna dah. Bila dengar setengah-setengah sahabat dengar, dah suka. Tapi bersalahan dengan Abu Bakar. Abu Bakar bila dengar Rasulullah kata begitu, Abu Bakar menangis. Aku kata pelik, buat ni Abu Bakar menangis ni? Adakah kami Islam sempurna habis dah? Senanglah kita. Sudahlah habis dah, sempurna dah. Nah, Allah Taala redha dah dengan Islam ni. Maka Abu Bakar menangis. Dah. Agaknya bapa menangis dia tu. Dia kata kalau ini terbit dari perkataan Rasulullah, maka menandakan Nabi tak lama dah. Tak lama dah ni. Tu dah sempurna dah. Kerana kusan Nabi habis dah. Maka sebab tu dia kata bahawa Islam ni telah melengkapi akan segala hukumnya. Telah disampaikan, tidak ada susuk walaupun sekayap pun. Tidak ada susuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat daripada 4 sifat yang wajib kita percaya yang sabit bagi Rasul itu apa dia? Iaitulah sifat fatanah. Sifat sedik, bijaksana. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut Rasulan mubashirina wa munzirina la'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Kata Allah Ta'ala, rasul-rasul yang telah kami utuskan semuanya pembawa berita gembira kepada orang beriman. Nabi ni bijaksana. Nak berdakwah pun kena bijak. Nampak orang tu nak buat guana uji nak beri khabar gembira. Tak. Kalau orang tu jenis mana kata jenis biasa dah. Tak, mana kata kalau kita cakap ni boleh terima dah. Tak, nampak dia jauh sikit, kita boleh dengan ancaman. Mana kata Nabi ni bijaksana. Dan lagi pula dia kata dengan penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil-dalil. Allah Ta'ala kata, dan berita amaran kepada orang-orang kafir supaya tidak ada bagi manusia alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah diutuskan Rasul. Dan ingatlah Allah Maha Perkasa. Mana kata Tuhan Nabi sebut dah, bagi orang beriman akan disampaikan berita gembira bagi mereka. Orang sanggup beriman, sanggup bertuhankan dengan Allah Ta'ala, sanggup melaksanakan hukum, beramal dengan hukum yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Rasul, maka akan dapat berita gembira disampaikan kepada Rasul. Disadarkan dengan berbagai-bagai mahligai, dengan syurga-syurga yang Allah Ta'ala akan letakkan bagi orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Dan ada pun bagi orang yang tidak beriman kepada Tuhan, maka Nabi SAW, Nabi kata Allah Ta'ala menyebut bahawa akan memberi berita-berita amaran. Tak beriman dengan Allah Ta'ala, maka bagian ancaman yang akan menimpa di akhirat. Maka lalu sebab itu dia kata artinya cerdik bijaksana. Maka sebab itulah dalam ayat yang lain Tuhan sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsanu. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dengan bijaksana ni, serulah ya Muhammad, serulah kepada umat-umatmu ya Muhammad dengan Islam ni ke jalan Tuhanmu dengan hikmatu mau'izatun hasanah, dengan hikmah, dengan bijaksana. Tak boleh kata tak apa orang tu nak marah lalu apa pula uti bahasa ni ada tak. Tengok dulu, tengok keadaan. Tengok timer dia, tengok masa dia, tempoh dia. Nak nasihat kau orang nak marah tu lah, we jinak dulu, biasa dulu,
dia biasa lazim dah dengan agama ni, baru tu bagi. Tak boleh bagi rendah lalu orang. Hari ni mari surat hari dah. Nah, kalau kata dah biasa dah mari dengan Islam, maka billati hasan. Mana kata cara lah mana kata kita mengikut ya Rasulullah, bila kita nak ajak orang dengan bil hikmah mau'izah hasanah. Nah, dengan bil hikmah. Nah. Dan lagi pula dia kata seru bawa orang kepada kamu. Dan katanya lagi katanya dan nasihat pengajaran yang baik dengan pengajaran yang menarik dengan menyebut peristiwa-peristiwa yang mendatangkan iktibar supaya mereka patuh kepada perintah Allah Ta'ala dan berbahaslah dengan mereka dengan menentang seorang engkau dengan cara yang lebih baik. Kalau nak kalau nak mana kata berjidal, berbantah dengan bijaksana. Bukan bantah dengan hawa nafsu. Dan maka sebab tu Nabi ni wajib dia bersifat dengan bijaksana. Dah. Nak tarik orang yang dulu tak rajin sembah, dok mana kata dok sembah berhala, tiba-tiba nak tarik ngejut tak boleh. Kan mudah. Kita duk amal lama-lama dah. Tak tiba-tiba nak tu. Bagaimana? Dengan bijaksana. Tak, dengan kebaikan, dengan bijaksana, dengan cerdik pandai, tak, supaya mereka senang dengan Islam. Dan lagi tu dia kata dan cerdik mereka itu nescaya tiada faham oleh mereka itu akan segala rahsia wahyu. Bermula dari cerdiknya itu maka kerana bahawasanya jikalau tiada cerdik mereka itu nescaya tiada faham oleh mereka itu akan segala rahsia wahyu, dan padahal sekalian mereka itu telah faham akan rahsia wahyu, itulah dalil cerdik bijaksana mereka itu. Nah, kadang-kadang Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul dengan bahasa kiasan. Sebab tu kena cerdik pandai. Kalau orang tak cerdik sudah. Orang kata makan ubat 2 sudu sehari. Dia ambil sudu 2, dia makan. Orang 2 sudu. Tu mana kita tak cerdik. Mana kata ada kebijaksanaan batu. Kalau orang nak jadi imam kena bijak pandai. Nak jadi imam ni. Kalau orang mana kata orang yang jadi imam tak bijak pandai, berat. Bagaimana? Kena tu imam dia semayang, dia pun sujud. Sujud dia ketuk lah itu. Dah nak buat guna. Kalau tak bijak pandai bakal tembul lalu. Tembul lalu. Makmum kata guna lama nak sujud ni. Guna lama sujud. Tengoklah tak imam tembul. Tu. Bijak pandai. Bagaimana? Kena bangun. Allahu Akbar. Ataupun pergi setuh sangat orang. Maka pergilah. Orang tu imam batal lah ni. Mana kata tiap-tiap suatu kerabatan agama kena ada bijak pandai. Sebab tu Nabi ni dia nak berdakwah, nak menyebarkan agama dengan begitu bijak pandai. Macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagaimana dia nak winapak kepada Namrud. Yang selama duk sembah berhala. Nak buat guanalah biar mereka ni biar reti buat agama. Reti mana kata Tuhan hak disembah ni tak boleh beri apa manfaat. Akhir sekali kita tak habis hak kecil belaka, ambil kapok tak besar sekali. Nak kata orang kata tak ada kerja lain dah, kerja Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim. Sebab apa muka mawala? Dia kata sebab apa aku tak kapok duk mana? Kapok duk tak kapok. Kau marah lagi. Sebab apa? Seolah buat nganyi main ke dia. Benda betul. Baru tak nak terima. Tu nanti. Sebab tu mana? Dengan bijaksana yang berlaku pada para rasul. Para Nabi alaihi wajib mereka bersifat dengan sifat fatanah, cerdik pandai. Sebab orang ni pemimpin kan ada orang cerdik. Tak cerdik habis. Jual habis. Tu. Dan yang harus pada hak sekalian rasul. Ini sifat yang harus. Harus ni mana? Ma yasihu wujud al-adam. Perkara yang boleh terima ada dan tak ada pada rasul. Itu pun harus. Balik ada pun boleh terima, balik tak ada pun boleh terima. Harus. Apa dia? Iaitulah harus pada hak sekalian Rasul SAW itu ialah berperangai dengan perangai manusia. Makan, minum, tidur, berkahwin, berjalan. Itu perangai manusia. Jalan, tidur, makan, minum.
Batu hikmah Allah Ta'ala dok latih Rasul daripada malaikat. Nak sebab apa? Sebab tu Allah Ta'ala kata bahawa Rasul ni jadi ikutan. Ni. Uswatun hasanah. Nak, uswah ikutan yang baik. Maka bila ikutan baik, tentulah Rasul ni berperangan dengan manusia. Kalau Rasul ni perangan dengan malaikat, berat. Nak, Rasul dok makan, Rasul dok minum. Maka kita makan ada ibadat, dok ibadat. Terminum tak ada ibadat, agak tidur dok ibadat sebab apa? Sebab Rasul dok buat. Ni. Tapi kalau amalan tu dilakukan Rasul, maka tidur pun batu Nabi tidur. Ada cara Nabi tidur. Ada Nabi baca doa tidur. Setengah daripada doa Nabi tidur ngadap pada kiblat. Dada ni ngadap kiblat. Dan Nabi tidur dengan ngiring. Tak seperti mana orang duduk dalam liang lahat. Dan Nabi ni mana kata? Mendahului dengan membaca doa waktu tidur. Tu. Mana kata setengah bila amalan. Sebab tu dia kata Nabi ni berperangan manusia ni perkara yang harus. Sebab apa? Kerana ada orang-orang Yahudi, orang-orang zaman kafir Quraisy bila waktu Rasulullah dia kata dalam ayat sebab tadi, "Imah war rasul dia ni." Yusyaku yang pergi jalan, pergi pasar, makan minum macam kita Rasul dia gini. Nak patut Rasul kena lebih dari tu lah. Maka sebab tu dia kata Rasul ni harus berperangai dengan perangai manusia. Perangai lagu mana? Yang tidak mengurangkan, membawa ia kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi. Apa dia? Perkara yang boleh mengurangkan martabat Rasul. Seperti dia kata, sakit yang sedikit. Tu. Mereka itu yang tinggi seperti sakit sedikit. Biasalah tu. Demam, semai hidung tu biasalah. Tak sakit sedikit. Ataupun makan, minum dan berkahwin. Dan berjual beli. Dan bertanam dan menjahit akar kain. Seperti Nabi Idris. Nabi Idris kerja jahit kain. Adapun Nabi kita kerja dia mengembala kambing. Mengembala ataupun saudagar. Negara Nabi ni. Mana Nabi ni waktu umur 6 tahun, mana kata berdikari dah. Berdikari dah. Tu. Dan lagi pula dia kata, dan menjahit kain dan tidur. Bersalahan perangai yang membawa ia kepada kekurangan. Hak kurang ni tak boleh berlaku pada sebenarnya. Seperti buta. Napi buta tak nampak. Mustahil. Tak boleh terima ni. Walaupun buta berlaku tak pada manusia? Berlaku. Tapi tak boleh berlaku pada Rasul. Seperti sopok. Nyakit kudis. Sopok kulit ni. Ataupun seperti gila. Kadang-kadang mari ingat. Kadang-kadang mari tak ingat. Itu tak boleh berlaku pada Rasul. Dan penyakit yang besar-besar. Seperti penyakit bala. Kulit jadi hancur. Tak ada. Itu bukan perkara Rasul. Itu boleh mengurangkan martabat dia. Dan juga dia kata, dan penyakit yang besar-besar dan lainnya daripada barang segala kecelaan. Maka tiada harus bagi mereka itu. Maka tak boleh jadi mana sifat yang membawakan kurang martabat Rasul ini tak boleh berlaku pada Rasul. Walaupun Nabi berperangan dengan perangai manusia, perangai yang tidak mengurangkan. Mengurangkan martabat jadi Rasul lah. Tu. Dan dalil harus perangai manusia atas mereka itu alaihi salatu wassalam, maka iaitulah dipandang akan jatuhnya dengan mereka itu kerana beberapa faedahnya. Mana kata bila orang tengok Rasulullah semua tubik kelakuan faedah belaka. Tak ada benda sia-sia. Hatta suka Nabi, hatta gurau Rasulullah, hatta cakap Rasulullah, perbuatan Rasulullah, semua ada faedah belaka. Tidak ada sisi. Kita kalau gurau ada faedah lah. Tu. Cakap, mana kata kalau cakap menulis okey lagi. Dah lama, mana kata loya buruk lalu lah. Tapi Nabi dah. Walaupun Nabi ni mana kata Nabi ni bergurau. Ataupun melawak ada Rasulullah. Tapi melawak gua Rasul betul.
Seperti mana datang sahabat pergi makan buah kurma. Makan buah kurma. Maka Nabi ambil buah kat pinggan, kata buah habis makan. Mana kata banyak makan buah kurma, sahabat kata kita tinggal agak buah kurma butir ni, dengan butir-butir tak ada. Gora dah. Tapi betul lah. Tak menipu. Mana kata gora. Sebab kita pun ada gua tu. Tapi tak boleh gua sangat, seri sangat pun tak boleh juga. Apa panggil pertengahan. Berpadan. Tu. Maka lalu dia kata dalih harus perangai manusia dan mereka itu. Berapa ada kalanya kerana yang demikian itu membesar akan pahala mereka itu. Atau kerana mengajar bagi umat mereka itu. Atau mengingat-ingat. Jaga-jaga bagi segala manusia daripada dunia. Kerana hinanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata Nabi walaupun dia kerja tak gila ke dunia. Walaupun dia kerja dia kerja mana menggembal kami, dia tak nak gila dunia. Semua tu nak mengajar adab. Mana kata ngajar kata usaha ikhtiar hamba tak boleh tinggal. Walaupun rezeki ni Tuhan jamin, tapi usaha tak boleh tinggal. Kena ada. Tu Nabi pun sebab itulah bila kita berniaga, apa berniaga ni? Nak ikut jalanan Rasulullah. Kena naik boleh pahala. Tu. Maka dia kata, itulah dia kata, wallahu a'lam. Maka inilah dia kata yang sifat yang harus bagi sekalian Rasul. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya masuk pada kata kita Muhammadur Rasulullah itu 4. Makna daripada Muhammad Rasulullah ada 4 makna. 4 makna ni. Tak, dia kata masuk pada kata kita Muhammad Rasulullah ialah itu 4 perkara. Pertama, apa dia? Muhammad Rasulullah ni percayakan dengan sekalian nabi-nabi. Tu. Lawangnya tiada, yakni wajib kita percaya dan kita yakin bahawa adalah sekalian nabi itu manusia yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu hukum syarak. Tu dia. Wajib kita yakin bahawa nabi ni Tuhan yang mewahyu. Menyampaikan hukum syarak ke atas mereka. Tu wajib. Bukan kata Nabi ni dia buat hukum reka-reka diri tak. Sebab tu Nabiun ummi. Nabi yang ummi. Mana kata tak boleh baca nulis. Mana kata di sini bukan hak dia tubik tu bukan daripada tulisan dia, bukan daripada hafalan dia. Tu. Sebab tu Nabi ummi. Mana kata kerana orang-orang yang tidak bermata, Nabi sihir, kena belaka lah. Tak hak dia ngapa ingat dah. Hak dia diri dah. Batuman segala perkara hak terbit daripada Rasulullah, semua tu adalah datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan belaka siapa ke dia. Tu. Percaya sekalian yang disampaikan Nabi melalui wahyu daripada Allah Taala. Mereka itu dia kata diwahyukan Allah Taala kepada mereka itu hukum syarak. Hukum yang dibangsakan kepada syarak. Di sisi Allah Ta'ala lah. Tuhan yang menjatuhkan hukum. Hukum syarak ni ada berapa? 4 dia tu lah. 5. Wajib, sunat, haram, hak, makruh, harus. 4 tu 5 tu je lah. Hukum syarak. Tu. Hukum syarak ni apa dia? Allah Ta'ala lah mewahyukan. Siapa dia kata haram? Siapa dia kata sunat? Siapa dia kata wajib? Siapa dia harus? Semua tu adalah datang dari Allah Ta'ala yang dimuhayyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala dia kata lagi adalah mereka itu. Siapa dia? Lelaki-lelaki. Nabi wajib bagi dia orang lelaki. Apa tak ada Nabi. Sebab itulah. Tak. Rasul, Nabi tak ada orang puan jadi Rasul jadi Nabi. Tak. Semua start dari persekalian Nabi yang Allah Ta'ala lantik menjadi Rasul Nabi. Semua tu adalah lagi pada kalangan lelaki-lelaki. Sebab siapa dia kata, orang puan aku Nabi, maka boleh bawa jadi kufur. Tak. Tapi bersalahan dengan wali. Waliullah, maka boleh berlaku kepada perempuan.
Salah satu daripada wala perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Tu. Tapi Nabi Rasul tak ada berlaku pada orang perempuan, orang lelaki je. Dan merdeka. Lagi pula Rasul ni bukan hamba. Merdeka. Dan lagi terpelihara mereka itu daripada dosa besar dan dosa kecil. Dan tidak jatuh pada mereka itu dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripadanya. Mana kata tak berlaku dosa besar, dosa kecil kepada Nabi ni hatta sebelum dilantik menjadi Rasul pun tak berlaku. Walaupun zaman dia kanak-kanak budak-budak dulu. Tak kita budak-budak dulu. Buah pun dia lah. Kata Allah dulu tak suka mu ni buah sungguh dulu. Siapa orang pucil ni Allah terimang lah ni. Itu dulu. Tapi Nabi tak juruh jak kecil lagi. Jangan sampai kita. Kita dulu orang pun tengok lama tak jumpa Allah. Molek lah ni. Lulu orang kata tak boleh lepas ayam orang. Mahak dia dulu. Lain ni Allah baraknya alhamdulillah syukur dah. Dia duk belajar agama ni molek belaka dah. Tapi Nabi tak gitu. Nabi, sebab tu Nabi ni bukan waktu jadi Rasul jadi mulia. Sebelum jadi Rasul pun sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jangan kita buat perang itu. Nabi kita jangan gitu. Dan lagi pula dia kata, dan punya kitab daripada mereka itu. Tiada jatuh pada mereka itu dahulu pada jadi Nabi atau kemudian daripadanya. Dan yang punya kitab daripada mereka itu 8 orang. Lagi akan datang oleh sebutnya pada bicara kitab di sana insya-Allah Ta'ala. Ada pada sekian Rasul ada 8 orang yang Allah Ta'ala turunkannya kepada kitab-kitab. Maka dia akan sebutlah pada bab bicara percaya pada kitab nanti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, percayakan dengan sekalian malaikat. Wallahu a'lam. Di situlah apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang baik datang ke muslilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma salli ummat Allahumma lakal kullu wa bikal kullu anta kullu wa kullu arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.